Kita kena faham bila nak berkahwin, kita kena ingat kita sini akan duduk dengan suatu spesies yang sangat berbahaya. Jangan duduk senyum sangat nengung bau pokok jamu kenyi kata mana tu dalah hang senyum mau 3 minggu dah kau tengok senyum. Nak nikah minggu depan tu yang suka sangat dia tak tahu masalah. Kalau mu tahu masalah, suka tu separuh, duka itu lebih daripada separuh. Kerana perempuan ini kita akan kahwin, dulu kita duduk seorang. Nampak tak? Relax. Tapi ni kita duduk 2 orang. Orang yang akan bleber kita, orang yang akan merajuk, orang yang lambat selih dia akan marah. Orang yang mitok piti semua, dalam mitok pun mitok lagi. Bagi dah 50 kita turun di berak, bahan pulak 30. Nampak tak? Itulah spesies yang sangat berbahaya. Jadi kita kena kuat sabar, kerana kita akan bela yang orang tua-tua kata lebih mudah bela kerbau sekandang. Faham tak? Jangan marah dengan puang pasal awak memang lemah. Jenis perempuan dia memang gitu. Jangan marah orang puang. Kalau jenis bleber tu bahasa dia. Kalau senyap bukan orang puang, kura. Tak? Kalau berakhir beli memang jenis orang puang. Jangan marah. Tabiat dia gitu. Tengok kalau kita pergi di shopping komplek apa semua, ditolak troli. Ditolak troli masuk emporium ke supermarket ke apa. Sedap dia ambil barang. Sup bola troli. Kita belakang. Nampak tak? Dah troli tu lenimus barang mahal. Setengah troli kalau tak benar RM400 dah ni. Benar troli 600, 500. Kalau nimbung itu 800. Sedap ambil syuk. Kita orang lelaki tengok. Tu beg. Dia ambil ubuh sampai penuh. Tok lelaki makin jauh. Siapa kat cashier? Bang. Tok lelaki kata, bang kau belah otak pun. Asal nak kebayar panggil aku. Jangan marah. Jenis perempuan dia gitu. Dia berakhir jalan, dia berakhir cakap, dia berakhir ngopak. Dia berakhir tanding, dia berakhir belawar. Kerja dia. Kita ni kena jadi pemimpin. Faham?